Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua lagi kita pada video pada kali ini bersama dengan saya Aisyah Humaira binti Muhammad Fikri selaku Kru TV PSS di Saujana. Hari ini 10 Mac bersamaan dengan 9 Ramadan 1446 Hijrah sedang berlangsungnya program hentikan gangguan buli dan seksual peringkat sekolah SK Saujana Utama. Tujuan program ini adalah untuk membimbing murid agar mengamalkan gaya hidup sihat dengan mengatakan tidak kepada gangguan buli dan seksual. Nak tahu dengan berlanjutan program ini, mari kita saksikan. Diteruskan lagi dengan ceramah hentikan segala buli dan seksual. Majlis dengan sukacita yang menjemput yang dihormati Inspektor Azra'i bin Muhammad Amin, Pegawai Perhubungan Sekolah, Pegawai Pemeriksaan Jenayah, Bahagian Siasatan Jenayah, IPD Sungai Buloh. Majlis dengan segala takdirnya mempersilakan. Satu perbuatan buli yang senang nak dipaham. Pegawai. Siapa yang akan pegawai? Usia yang tidak beretika. Kita nak jadi anak yang baik kan? InsyaAllah. Okey, jadi cikgu sekali lagi mengalu-alukan kehadiran PS Bapak Fairuz dan juga Inspektor Azra'i bagi majlis hari ini, iaitu majlis hentikan segala buli dan seksual KSK Saujana Utama Hijau. Sekian, terima kasih. Laku dan gangguan seksual. Apa? Jawab. Program berlaku gangguan seksual gangguan seksual. Bersama dengan saya Inspektor Azra'i bin Muhammad Amin selaku IPD Sungai Buloh. Assalamualaikum Inspektor. Salam. Apa khabar? Baik. Baiklah, sebagaimana yang kita tahu, salah laku buli semakin menjadi-jadi di sekolah. Jadi, apa pendapat Inspektor tentang kenyataan ini serta cara mengatasinya di peringkat sekolah? Baik, bagi saya salah satu buli pada sekarang adalah salah satu yang semakin memberansangkan. Jadi, ianya perlu dihentikan dengan cara sekolah perlu buat satu undang-undang ataupun satu-satunya mempertingkatkan disiplin pelajar lah. So buli ni bukan di sekolah saja, kadang-kadang bermula di luar pada sekolah. Ibu bapa pun perlu mengawasi anak-anak sendiri untuk mengajar bagaimana perlu diajar. Kerana jenayah buli ni adalah satu jenayah yang tidak dilakukan dengan sengaja. Dia dilakukan dengan dirancang. Jadi bagi saya cara untuk mengatasinya adalah perlu mendidik ataupun memperluaskan pandangan kepada murid-murid apakah itu buli dan perbuatan yang diorang buat tu adalah satu perbuatan yang salah. Itu je daripada saya. Terima kasih. Berakhirlah sudah program kita pada hari ini. Semoga program ini dapat membimbing murid supaya lebih tahu dan faham akan kesan buli dan gangguan seksual. Jangan lupa like, share dan subscribe. Nantikan video seterusnya daripada saya Aisyah Humaira binti Muhammad Fikri mewakili Kru TV PSS di Saujana. Bye.